Okey hampa, disebabkan banyak yang tanya Syah kat mana buat body kit. Ni hampa confirm tak tengok episod-episod Syah. Sekarang ni dah episod 39 Syah buat. Hampa kena tengok episod-episod yang Syah buat tu, sebab dalam tu Syah dah cerita detail kedai kat mana, lepas tu harga dia berapa. Tapi tak apalah, untuk hampa Syah explain sekali lagi. Apa pun part body kit yang Syah nak share ni material dia FRP tau. Kalau hampa nampak OD, maaf dekat Syah ni Syah cuma buat konten yang bajet-bajet je. Okey, first Syah buat dekat MFR atau part. Dekat MFR ni hampa boleh pilih macam-macam part Inspira lenser. Harga dia pun sangat-sangat murah. Depa juga ada buat upah siap pasang. Dan fitting dia ni hampa kena faham lah, sebab dia material FRP tau. Mesti akan ada fitting yang tak cun. Yang ni Syah pun baru tahu dekat sini boleh buat body kit dengan white body. Depa siap boleh custom bagi fitting ngam-ngam dengan body kita. Yang ni dekat J White Body Kit. Sini hampa minta pilih apa body kit sekalipun depa boleh buat. Nama pun kedai body kit kan. Cara dia fitting FRP tu pun nampak kemas elok. So bila kita nak masuk chat tu, tak adalah banyak kerja kita nak kena kutip kan. Dan satu lagi, yang ni boleh katakan member YouTuber Syah. Kami tak pernah jumpa pun, tapi kami support each other lah. Nama Facebook dia Lancer Accessory. Dengan 33,000 follower, memang trusted seller. Bertempat kat Melaka. Siapa orang Melaka hampa boleh pi kat dia. Dekat dia juga ada sediakan body kit dan white body kit untuk Lancer Inspira. Kalau hampa nak siap pasang pun boleh. Jadi Syah harap Syah dah menjawab persoalan hampa kat mana Syah buat body kit. Syah share ni untuk yang mana boleh communicate dengan Syah je. Yang tu je Syah boleh share. Ada banyak lagi tapi Syah tak cerita lah, sebab susah dia pun nak communicate dengan Syah. Untuk link pula hampa boleh tengok dekat description Syah. Syah ada share dekat situ. Semoga bermanfaat.